Sekolah ini merupakan sebuah sekolah yang menjadi tempat lahirnya para hafiz dan hafizah. Tetapi ramai yang tidak tahu yang mereka di sini ada misi penting, iaitu misi 470. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Samsul Ghawghaw. Tuan-tuan, di Jalan Datuk Kumbar Kedah ini ada sebuah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Tahfiz Alur Star. Dan di sekolah ini, anak-anak di sini bukan sekadar menghafal Al-Quran sahaja, tetapi mereka juga belajar pelbagai jurusan akademik yang lain yang bakal menjadikan mereka saintis, doktor, jurutera dan pakar dalam pelbagai bidang sambil berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan seiring dengan bertambahnya jumlah pelajar, mereka kekurangan kemudahan asrama untuk menampung jumlah pelajar-pelajar di sini. Dan Alhamdulillah, pembinaan bangunan asrama 3 tingkat di Sekolah Menengah Sains Tahfiz Alur Star semesti ini telah pun siap dibina. Dan anak-anak dah pun duduk di asrama ini. Cumanya tuan-tuan, walaupun bangunan dah siap, baki bayaran untuk asrama ini masih tertangguh sebanyak RM470,000. Banyak tu tuan-tuan. Dan hari ini, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk kolek pahala sebanyak yang boleh. Sebab ini adalah peluang untuk kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, infak kita ini bukan sekadar membantu melunaskan bayaran tertangguh sebanyak RM470,000 itu saja, tetapi membantu ratusan pelajar untuk terus mendapat pendidikan terbaik dalam persekitaran yang selesa di sini. Hari ini kita boleh membantu ilmu itu terus mengalir dengan hanya satu langkah mudah, seperti mana sabda Nabi SAW, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap kejayaan yang mereka capai, kita adalah asbab dan semuanya menjadi pahala yang tidak putus untuk kita. Jangan tunggu dah. Bila lagi kita nak berbuat kebaikan? Jadikan sumbangan ini sebagai warisan pahala kita di akhirat kelak. Jom sama-sama kita cukupkan dana untuk semesti dan lunaskan tunggakan ini, insya-Allah.